Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam maghrib. Hari ni kita ada sebuah Ezora Bolon CFE. Owner datang kat kita untuk buat penukaran OCA saja. Buat installation oil cooler hose. Nampak? Semenjak pakai mak cakap bahasa Inggeris. Okey. Dia nak buat pemasangan OCH. So, dekat Zalan Auto, kita dah siap oil cooler yang siap custom untuk bahagian depan dengan bahagian belakang. Adapter 2 pendek untuk dekat oil pump dengan dekat blok. Lepas tu braided steel hose. Okey, tu untuk package lah. Dengan U-hose, S-hose. U-hose dengan S-hose. Ada dua untuk pipe air. Sebelum ni kita dah terangkan benda ni untuk mengelakkan daripada bocor, pecah. Pipe tu pecah. Sebab bil masa je benda ni boleh jadi. Okey, so kita memang recommend untuk customer model Ezora, Preve, Suprema yang menggunakan oil cooler ni, saya recommend untuk pasang. Sebab lebih safety, lebih tahan lama, lagi elok lah berbanding dengan original. Original yang sebelum ni memang pakai pipe getah je lah. Pipe getah. Jangka masa yang lama tu, bila masa je berjangka, orang cakap boleh pecah. Bila kena kat highway nak balik kampung kan, benda-benda penting, dah tiba-tiba jadi pecah pula pipe hose ni. So, saya recommend customer kereta yang menggunakan oil cooler ni, elok pasang untuk OCA custom. Okey, yang kedua pula leaking. So leaking ni dekat mana? Dekat bahagian gasket dengan VVT sensor. Recommend customer untuk buat penukaran bahagian gasket dengan VVT sensor. Sebab kenapa kita tukar VVT sensor? Tak tukar o-ring saja. Sebab okey, dalam VVT sensor ni, dia o-ring dia kita boleh tengok o-ring yang ni dia dah rata tau. Okey, lagi satu nak kena tukar sebiji sebab dalam dia ni ada dia punya o-ring lagi. O-ring dalam ni sekali yang buatkan bocor. So kita memang pada customer lain pun kita akan recommend biasa kita tukar sebiji yang original, pasti original Proton. Okey, lagi satu, VVT sensor ni sebelum ni soket dia pecah. Tukar sekali. So, kita pakai balik, dia punya lock tu dah pecah, kita mati-mati. Sebab kenapa? Dia punya VVT sensor tak dapat baca, tak ada current. So benda ni penting lah. Mana nampak pecah ke, lock dia dah tak ada ke, buat je soket dia. Wire masih lama tak payah potong. Soket yang baru tu, keluarkan pin dia, masukkan soket yang baru. So wire tu masih lama lagi. Okey, seterusnya bila kita buka bar cover, kita buka coil plug dia, kita boleh lihat lah satu-satu kita buka. Nombor 4, satu coil plug ni dia selotip. Benda ni contohlah kereta dah keluar buat OCH, tiba-tiba owner call kereta mati-mati. Ya kita dah risau kan. Cakap dengan customer awal, tukar yang baru coil plug dia. Takut nanti boleh jadi misfiring. Lagi satu, plug dia pun sama. Alang-alang dah buka coil plug tu, tengok sekali plug dia. Plug dia ni, dia punya konektor satu ni, ada dua plug konektor dia dah tercabut. Jarang-jarang kan berlaku. Biasa sini berminyak, sini berminyak. Dia punya mata ni dah pendek. Yang ni dia punya konektor dia ni dah tercabut. Memang dia cakap dengan owner untuk tukar lah. Pastikan untuk model Ezora Bold ni, pastikan pakai yang iridium. Kalau pakai yang biasa, pisang. Memang pisang. Sebab kebiasaan nanti terpakai lama sikit, nanti kereta misfiring. Kita pakai yang NGK lah. NGK iridium. Dia ada dua, Densong NGK. NGK mahal sikit tapi quality. Owner pun minta kita tukar minyak hitam. Coolant memang dalam kita punya package lah. Kita boleh tengok coolant dengan minyak hitam. Minyak hitam pakai 1040. Itu sajalah sedikit info dan ilmu yang saya boleh bagi pada cakap pengguna-pengguna model untuk Ezora Bold ni. So mana-mana yang nak grab promotion untuk installation oil cooler hose, bolehlah roger kita di Zalan Auto. Harga paling murah di JB. Nak tahu harga dia, kontak kita ke Boslan. Okey, itu sajalah fokus saya hari ini. Semoga yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share. Assalamualaikum. Bye-bye.